Siapa sebenarnya yang boleh berdaftar dengan Master of Counselling ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak kisahkan sikit siapa sebenarnya yang boleh enroll and join Master of Counselling di OUM. Okey, student-student saya datang dari pelbagai lapisan ataupun career. Mereka ada yang bekerja sebagai seorang lawyer, yang bekerja sebagai medical practitioner, doktor. Ada juga mereka yang bekerja sebagai guru dan dari pelbagai lagi bidang-bidang kerjaya yang lain. So tuan-tuan dan puan-puan di OUM untuk enroll dalam Master of Counselling, there is no specific entry requirement. Okay? Satu, anda berminat untuk menjadi seorang kaunselor, anda berminat untuk memberikan khidmat bantuan khususnya sesi kaunseling kepada masyarakat, dan anda berminat untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukannya. So jom join OUM Master of Counselling. Apalagi berdaftarlah dengan OUM, call direct line kita secara online dan anda boleh berdaftar terus dalam program Sarjana Counselling Master of Counselling ini. Dan jangan lupa hujung minggu ini pada hari Sabtu dan juga hari Ahad, 26 dan 27 bulan April, kita akan ada open day di OUM dan anda boleh berjumpa dengan pensyarah-pensyarah dan mereka akan memberikan informasi detail about their program, dan juga ada juga berjumpa dengan Master of Counselling punya pensyarah. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum.